Salam sejahtera dan selamat datang semua ke sesi perkongsian kita. Hari ini kita nak tengok lebih dekatlah sumber yang dikongsikan ni, pasal syarat-syarat haiwan korban atau udhiyah. Kita nak faham betul-betul apa syarat utama dia, terutamanya umur dengan keadaan fizikal haiwan tu. Ya, salam sejahtera. Memang syarat-syarat ni asas penting dalam fiqh Islam. Ia penting untuk pastikan ibadah korban kita tu sah diterima Allah. Sumber ni bandingkan pandangan 4 mazhab utama. Jadi kita boleh nampak perbezaan dan persamaannya. Mari kita mulakan ya. Okey, baiklah. Sebelum tu, kita imbas sikit jenis haiwan korban. Mesti bahimatul an'am kan? Unta, lembu termasuk kerbau, lepas tu kambing termasuk biri-biri atau kibas. Kalau ikut afdal jumlah daging, unta dulu, lepas tu lembu, biri-biri, baru kambing biasa. Tapi ada poin menarik pasal keenakan daging tu. Sumber ni kata 7 ekor kambing lagi afdal dari seekor unta. Macam tu. Itu satu perbandingan dari sudut afdal, dari segi keenakan daging. Tapi fokus utama kita hari ni syarat umur haiwan tu. Kat sinilah kita nampak perbezaan pandangan yang agak ketara antara mazhab. Betul tu. Maknanya tak sama semualah ya. Bergantung pada jenis haiwan, lepas tu ikut mazhab mana pula. Jadi, apa kata sumber ni pasal umur? Okey, untuk unta, yang ni senang sikit. Keempat-empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua setuju. Mesti cukup umur 5 tahun dan dah masuk tahun ke-6. Dan umur ni kena tepat, tahdidi. Kurang sehari pun tak boleh, tak cukup syarat. Okey, jelas untuk unta. Kena 5 tahun, masuk ke-6. Macam mana pula dengan lembu atau kerbau? Yang ni pun kita biasa buat korban juga. Kata umur 2 tahun dah cukup. Maknanya dah masuk tahun ke-3 lah. Tapi mazhab Maliki, dia ada pandangan berbeza sikit. Dia perlukan 3 tahun sempurna, baru masuk tahun ke-4. Oh, ada beza setahun kat situ ya, antara Maliki dengan Jumhur. Okey, sekarang yang paling biasa kita jumpa, kambing dan biri-biri. Macam mana pula? Baik, untuk kambing biasa yang kita panggil maiz tu, majoriti Hanafi, Maliki, Hambali kata cukup umur 1 tahun dah masuk tahun kedua. Tapi mazhab Syafi'i, kat sini dia unik sikit. Dia perlukan 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Wah, 2 tahun untuk kambing biasa ikut Syafi'i. Jauh beza tu dengan mazhab lain yang cuma setahun. Okey, kalau biri-biri atau kibas, dhak. Kalau biri-biri atau kibas pula, Hanafi dan Hanbali kata 6 bulan pun dah memadai. Agak muda tu. Tapi Maliki dan Syafi'i, diorang perlukan 1 tahun sempurna. Atau, ni ada pilihan lain, kalau biri-biri tu dah jadak. Jadak ni maknanya dah ada tanda matang. Contohnya gigi depan dia dah bersalin atau bulu dia dah rebah ke bawah. Walaupun mungkin umurnya belum cukup setahun lagi, tapi kalau dah ada tanda jadak tu, Maliki dan Syafi'i kata boleh. Faham. Jadi untuk biri-biri ada 2 pandangan utama lah. Setengah kata 6 bulan, setengah lagi kata setahun atau dah nampak tanda matang, jadak. Perbezaan ni terutamanya untuk kambing dan biri-biri memang ketara kan? Menunjukkan pentingnya kita tahu mazhab mana yang kita ikut sebab syarat umur ni boleh jadi sangat berbeza. Tepat sekali. Ini menunjukkan keluasan fiqh Islam tu sendiri dan perincian yang diambil kira oleh para ulama'. Okey. Selain umur, satu lagi syarat besar ialah keadaan fizikal haiwan tu. Sumber ni tekankan haiwan korban mesti sihat, sempurna, bebas dari kecacatan. Kecacatan yang macam mana tu? Yang boleh kurangkan bahagian daging atau lemak kan? Sama ada terus nampak halan atau efek kemudian, Mak Alan? Betul tu. Kecacatan yang nyata, yang jelas, boleh buat korban tu tak sah. Sumber ni ada senaraikan beberapa contoh utama kecacatan yang menghalang sah korban. Pertama, terlalu kurus, ajfa, sampai tahap hilang lemak atau sumsum tulang dia. Kurus sangatlah tu. Kedua, sakit yang teruk dan jelas. Maridah, bayin maraduha. Contohnya penyakit kulit macam jarba yang teruk sampai rusakkan daging. Walaupun sikit je rusak. Maknanya sakit biasa yang tak jejaskan daging tak apalah ya? Ya, kalau sakit ringan yang tak nyata kesannya pada daging, biasanya tak mengapa. Ketiga, buta. Sama ada buta kedua-dua mata, amya, atau rosak sebelah mata yang jelas, aurak bayin awaruha. Sebabnya dikhawatiri haiwan tu susah nak cari makan dengan baik. Okey. Logik juga tu. Lagi? Keempat, tempang yang teruk arjak bayin dhul'uha.
Tempang sampai di jalan pun ketinggalan dari kawan-kawan dia masa cari makan. Kalau tempang sikit je tak ketara sangat, itu masih dimaafkan. Masih sah. Kelima, gila. Majnunah. Sebab haiwan gila ni cenderung jadi kurus juga. Keenam, hilang semua gigi. Kalau hilang sikit atau sebahagian walaupun banyak tapi dia masih boleh makan elok, tak apa, masih sah. Okey. Ketujuh ni pembenting, terpotong sebahagian anggota badan. Contohnya terpotong lidah, puting susu, dar atau bahagian punggung biri-biri tu, alia dan juga telinga. Yang ni menarik perhatian. Pasal telinga tu, sumber ni sebut mazhab Syafi'i paling ketat pasal ni kan? Walaupun terpotong sikit je telinga tu dah tak sah. Betul ke macam tu? Kenapa ya? Ya, betul. Mengikut mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad, qaul azhar, kalau terpotong sebahagian telinga, walaupun sedikit, ia dah dikira cacat dan tak sah untuk korban. Ini kerana mazhab Syafi'i sangat menekankan kesempurnaan anggota zahir haiwan korban tu. Walaupun telinga tu kita tak makan, tapi kecacatannya dianggap mengurangkan sifat sempurna haiwan tu. Mazhab lain mungkin lebih fokus pada kecacatan yang jejaskan daging atau kemampuan haiwan tu untuk hidup sihat. Oh, macam tu rupanya. Menarik perbezaan penekanan tu. Habis tu, kalau haiwan tu lahir-lahir memang tak ada tanduk, yang kita panggil jama' atau jalha' tu, sah ke tak? Kalau lahir tanpa tanduk, sah dijadikan korban. Sebab tanduk bukan anggota yang dimakan. Malah, ada pandangan kata haiwan yang bertanduk akeranan tu lagi afdal sebenarnya. Tapi, kalau lahir tanpa telinga terus, yang tu tak sah. Kalau lahir tanpa puting susu atau tanpa alia, punggung biri-biri, ia sah. Sebab anggota tu tak universal ada pada semua jenis atau jantina haiwan ternakan. Banyak betul perincian dia ya. Memang kena teliti sungguh ni. Satu lagi, pasal bunting, hamil. Ada disebut juga kan? Ya, menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, haiwan yang bunting pun tak sah dijadikan korban. Alasannya, kebuntingan tu boleh menyebabkan dagingnya berkurangan atau kurang elok kualitinya. Walaupun ada pandangan lain macam Imam Ibn Rifah yang kata harus. Tapi yang muktamad kata tak sah. Okey, faham. Jadi, banyak senarai kecacatan yang kena kita perhatikan. Sekarang, persoalannya, bila syarat bebas cacat ni kena ada? Masa kita beli ke atau masa nak sembelih tu? Baik, ini bergantung pada jenis korban tu. Ada dua keadaan utama. Kalau korban tu korban sunat biasa, mutatawwabi, yang kita buat sukarela tu, syarat bebas cacat tu mesti ada ketika haiwan tu disembelih. Maknanya, kalau kita dah beli elok-elok, tapi tiba-tiba sebelum sembelih tu dia cedera parah sampai jadi cacat yang tak sah, maka tak boleh buat korban dengan haiwan tu. Oh, kiranya saat penyembelihan tu yang kritikal untuk korban sunat. Kalau korban wajib, macam mana pula? Contohnya sebab nazar ke? Kalau korban tu wajib, sama ada sebab nazar atau sebab ja'al, penentuan awal, macam kita kata, ini haiwan korban saya. Syaratnya lain sikit. Untuk korban wajib, syarat bebas cacat tu mesti dipenuhi ketika haiwan itu ditentukan untuk jadi korban. Masa kita bernazar atau buat penentuan tu lah. Jadi katalah masa kita tentukan tu dia sihat sempurna, lepas tu sebelum sempat sembelih, dia jadi cacat. Contohnya sakit atau cedera tanpa kecuaian kita. Maka haiwan tu masih sah untuk dikorbankan sebagai korban wajib. Tak perlu ganti. Tapi, kalau dia jadi cacat tu sebab kita yang cuai atau sengaja cederakan dia, masa tu kita bertanggungjawab kena ganti dengan haiwan lain yang cukup syarat. Jelas. Beza ya antara korban sunat dengan korban wajib dari segi masa syarat bebas cacat tu perlu dipenuhi. Banyak sungguh perincian yang perlu kita ambil kira. Umur, keadaan fizikal, jenis korban, pandangan mazhab, semuanya berkait rapat. Memang betul. Sebab tu memahami syarat-syarat ni dengan baik tu penting. Ia kunci untuk pastikan ibadah korban kita sempurna dan diterima insya-Allah. Sumber yang anda kongsikan ni memang bagus. Dia bagi panduan yang sangat terperinci dan membantu kita faham isu-isu ni.
Terima kasih atas penjelasan yang sangat mendalam tu. Sebelum kita tutup sesi kita ni, mungkin satu persoalan lah untuk kita semua dan para pendengar fikirkan. Memandangkan kita dah bincang tadi ada perbezaan pandangan mazhab yang agak jelas, contohnya pasal umur minimum kambing atau biri-biri dan isu kecacatan telinga tu. Agak-agaknya, macam mana realiti perbezaan pandangan ni mempengaruhi cara kita atau komuniti kita di sini memilih haiwan korban setiap tahun? Adakah kita sedar perbezaan ni? Adakah ia mempengaruhi pilihan kita? Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam kupasan kali ini. Jumpa lagi. Sama-sama. Moga bermanfaat.